بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita pada pagi ini sampai ke segmen terakhir dalam surah Al-Insan ni, bermula daripada ayat 27 hingga 31. Jadi kita cuba bersama-sama memahami maksud-maksud ayat ini dan memikirkan apa yang kita boleh uh, pelajari dan laksanakan dalam kehidupan kita lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Inna haula ni adalah perkataan yang sebagai kata tunjuk. Maknanya kalau kita nak tunjuk kan, macam bahasa Melayu kita kata ini itu. Uh, Kalau kita nak tunjuk kumpulan yang banyak, dia tak ada perkataan khas dalam bahasa Melayu. Jadi kita akan gunakan kata ganti macam mereka. Uh, tapi dalam bahasa Arab ada. Dalam bahasa Arab apabila kita nak tunjuk kepada satu benda saja, contohnya macam ni, kita boleh kata hadza, uh, ataupun hadhihi. Kalau seorang lelaki kita kata hadza, kalau seorang perempuan hadhihi. Tapi kalau kumpulan yang ramai, maknanya ada sekumpulan orang, tiga empat orang ataupun 10 orang ke 1,000 orang ke. Jadi ada dua. Kalau ada dua perkataan, sama ada haula ataupun ulaika. Jadi sebab tu dalam Quran kita banyak jumpa haula dan ulaika. Jadi asal maknanya kata penunjuk. Dalam bahasa Melayu kita kata tunjuk untuk kumpulan yang ramai, dalam bahasa Melayu kita pakai kata ganti, kata mereka. Jadi dengan kata lain, sebab tu dalam terjemahan Buya Hamka ni rahimahullah, dia kata orang-orang itu. Jadi sesungguhnya mereka itu yuhibbun al-ajilah, sukakan perkara yang ajilah, yang kalau kita nak faham mudah maknanya yang di depan mata, benda yang segera. Benda yang segera ni maksudnya benda yang segera ni apa? Dalam konteks surah ni, benda yang segera ni benda yang di dunia lah. Ha, bahkan dalam ayat ni sendiri pun ada bahagian yang menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan yang segera tu adalah benda yang di dunia ni. Sebab apa? Dinyatakan selepas itu wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Mereka abaikan atau tinggalkan, tak pedulikan apa? Yauman thaqila, hari yang berat. Jadi hari yang berat tu apa dia? Hari kebangkitan semula. Hari kebangkitan semula. Jadi dikatakan sini mereka tinggalkan yadharuna wara'ahum, tinggalkan di belakang mereka. Benda yang kita tinggal di belakang, maknanya benda yang kita tak ambil peduli lah. Kalau kita nak buat kerja, kita mesti duduk depan mata kita. Jadi benda yang duduk depan mata kita tu kita fokus. Kalau kita benda yang ditinggalkan di belakang, maknanya kita tak ambil peduli. Jadi maknanya mereka abaikan. Mereka abaikan maksudnya tak ambil peduli lah. Tak punya peduli hari yang berat. Hari yang berat ni hari kebangkitan semula. Kerana apa? Kerana mereka cintakan yang segera. Al-ajilah, yang segera. Yang segera ni apa? Benda-benda yang boleh dapat di dunia ni lah. Maknanya kalau kita, contohnya kita nak usaha untuk dapat kekayaan. Jadi berniaga dapat kekayaan dalam masa kita hidup. Dalam masa kehidupan di dunia. Jadi yang itu Allah SWT menempelak golongan yang
mementingkan yang segera yang dah boleh dapat di dunia ni. Jadi bila dekat sini kita boleh fahamlah bahawa disebutkan haula ni siapa? Haula ni adalah golongan yang bukan abror. Kan dalam surah ni disebut ada abror, yang baik, golongan yang baik. Golongan yang baik dia memikirkan yang jauh, iaitu yang akhirat. Jadi dia buat apa-apa pun di dunia ni dengan memikirkan benda yang aku buat ni akan bawa faedah dah di akhirat nanti. Ha. Jadi sebab itu orang yang baik ni dia tak fikir tentang ibadat-ibadat khusus saja. Dia tak fikir tentang solat dan sebagainya saja. Sebab kalau kita solat 5 waktu, kalau orang yang solat lama sikit lah, kita kata 10 minit. 10 minit kali 5, baru 50 minit, baru 1 jam je pun. Lepas tu kalau kita zikir, berapa minit sangat nak zikir? Berapa ramai di kalangan kita yang boleh zikir setengah jam selepas tiap-tiap kali solat? Saya sendiri pun tak boleh buat macam tu. Kita banyak kerja. Ha. Kalau katalah kita setiap kali kita solat, wirid dia selepas daripada solat tu, kita ambil lah apa zikir-zikir yang kita boleh buat lepas solat, baca ayat kursi, kemudian kita baca Quran sekali, kita contohnya. Ha. Kalau orang yang cekap, 30 minit boleh 1 juzuk lebih sikit. Tapi katalah kita 1 juzuk. Maknanya, kalau katalah kita bagi masa selepas daripada solat tu kita baca 1 juzuk, 30 minit. 1 hari boleh dapat apa? 5 kali 1, 5. 5 juzuk. Tapi berapa orang yang boleh buat macam tu? Tiap-tiap kali lepas solat kita ambil masa setengah jam untuk zikir. Tak ramai yang boleh buat. Macam saya kata lah, saya sendiri tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Kita ada banyak kerja. Jadi bila banyak kerja tu, kerja kita tu ada manfaat tak dekat akhirat nanti. Kalau katalah kerja kita tu hanya untuk ajilah, hanya untuk yang segera di dunia ni, rugi lah. Sebab masa yang kita guna tu, dia tak ada pulangan di akhirat. Tapi kalau katalah kita kata bila kita kerja tu untuk apa? Sebab ini aku nak cari rezeki yang halal. Ada pun mencari rezeki yang halal. Ada pulangan tak di akhirat? Ada. Bila lepas tu kita masuk mesyuarat. Kita masuk mesyuarat ni, contohnya kita masuk mesyuarat. Kita masuk mesyuarat, kita fokus tak kepada mesyuarat? Ataupun fikiran kita melayar mata. Kalau kita masuk dan fokus pada mesyuarat, maknanya kita nak masuk mesyuarat tu dengan apa ni, kalau macam ni lah, kita tak payah cerita banyak lah. Kalau katalah kita masuk mesyuarat, kita bagi 2 senario. Ada seorang masuk mesyuarat dengan fokus kepada mesyuarat, ada seorang masuk mesyuarat tapi fikiran melayang ke tempat lain. Kalau kita nak bagi rating, yang fokus pada mesyuarat, kita bagi, kita kata A. Kalau tak fokus pada mesyuarat, kita tak payahlah kata tak lulus, kata C. Apa yang saya nak masukkan, kita nak bagi 2 grade saja, sama ada A dengan C. Adakah kita akan nak bagi A kepada orang yang tak fokus pada mesyuarat? Tentu tak. Semua orang akan kata, tak, mana boleh bagi A kat dia. Kena bagi C lah. Contohnya. Jadi sekarang ni, A tu maknanya kita ada ada apa yang disebut dalam istilah Islam, ihsan. Oh, saya sebut istilah ihsan, bukanlah istilah bahasa Melayu. Kalau istilah bahasa Melayu, ihsan tu maksudnya belas kasihan. Bukan maksud belas kasihan. Ihsan dalam bahasa Arab ni, dalam istilah agama Islam ni, maknanya melakukan benda yang baik. Buat benda yang baik. Kalau Allahyarham Prof. Kamal kata, comprehensive excellence. Jadi maknanya, masuk meeting tu, nak buat benda yang baik, apa benda? Fokus. Fokus tu, mengapa aku nak buat benda yang baik? Sebab benda ni
Tuhan suruh buat benda yang baik. Jadi ada pulangan tak di akhirat nanti? Ada pulangan. Jadi maknanya kita buat sesuatu, apa yang kita lalui itu adalah peluang untuk kita nak implement apa yang Tuhan suruh. Ha. Kita buat kerja, contohnya apa ni, bos kita suruh buat paper. Kita buat paper tu secara teliti ke tak teliti? Ataupun kita tahu dia suruh buat paper, alah aku buat lebih kurang, dia bukan bos ambil kira pun. Jadi maknanya kita duk kira bos kita tu bukan jenis yang standard tinggi sangat, jadi kita buat lebih kurang pun tak apa. Jadi bila kita buat, bos pun tak 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 kisah. Okay, no problem. Tapi kita dapat hasil apa kat situ? Kita dapat hasil ringan kerja kita kerana bos kita bukan jenis yang strict. Kerja kita ringan. Apa yang kita dapat? Kita dapat yang segera, iaitu kerja kita ringan sebab bos kita bukan jenis yang strict. Kita dapat faedah tu. Kita buat lebih kurang, kita dapatlah faedah tu. Iaitu tak payah bersusah payah. Kebetulan bos kita pun tak strict. Kita dapat pulangan yang segera, iaitu apa dia? Kerja relax, kerja ringan. Tapi bayangkan, dalam hati kita kata, bos aku kan strict sangat. Tapi aku nak buat, dia suruh aku buat paper ni, aku nak buat secara teliti. Pasal apa aku nak buat secara teliti? Sebab Islam suruh teliti. Nabi kata, kalau siapa-siapa nak buat kerja, Allah suka kalau dia buat secara teliti. Jadi aku nak buat secara teliti. Okey, sekarang ni kalau buat macam tu, walaupun bos dia tak kisah, dia buat secara teliti. Ada hasil tak di akhirat nanti? Ada hasil lah di akhirat. Sebab apa? Dia kata dia nak buat teliti itu kerana Allah. Kerana suruhan Nabi SAW. Jadi maknanya, apa yang kita lalui dalam kehidupan ni adalah peluang untuk nak apa ni, peluang yang Allah bagi untuk kita nak implementkan kehendak-kehendak Islam ni, supaya apa juga aktiviti yang kita buat ni nanti dia ada pulangan dia di akhirat nanti. Orang yang berkeluarga ada peluang untuk nak laksanakan kehendak-kehendak Islam dalam kekeluargaan. Layan isteri dengan baik, yang isteri layan suami dengan baik, dengan penuh hormat, jaga anak, didik anak dengan elok. Ini semua benda-benda yang hak di Islam suruh. Ada suruhan-suruhan berkenaan dengan kekeluargaan. Kalau kita tak ada kekeluargaan, kita tak ada keluarga, maksudnya keluarga kita sendirilah, keluarga dari segi bapa apa semua tu satu hal lah. Ni keluarga yang hak bina sendiri, rumah tangga sendiri. Suruhan ada kehendak-kehendak Islam dalam hal rumah tangga. Tapi kalau tak berumah tangga, tak dapatlah benda tu. Ha, tak dapat nak laksanakan benda tu. Tapi kalau laksanakan kerana kita tahu, oh aku kena buat macam ni kerana Nabi suruh macam ni. Pasal apa aku buat baik kepada isteri aku? Sebab Nabi suruh macam ni. Nabi sendiri seorang yang baik kepada isteri dia. Ha. Pasal pula kalau perempuan pula, pasal apa aku taat pada suami? Sebab Allah SWT yang suruh, Nabi yang suruh. Ada tak pulangan di akhirat? Ada lah. Ha. Jadi di sini, haula ni, kalau kita perhati kat sebelum ni, ayat yang sebelum ni dinyatakan fasbir li hukmi rabbika. Kita dah hurai dah minggu lepas. Allah SWT suruh Nabi sabar menghadapi mereka yang bersalah dan kafur dan ingkar. Jadi yang ni bila disebutkan haula ni, maksudnya mereka tu lah, mereka yang menolak apa yang Nabi sampaikan tu. Ha. Pada zaman tu mereka yang betul-betul direct tolak Nabi lah. Sekarang ni Nabi tak ada yang menolak ajaran Nabi, yang menolak ajaran Islam. Hmm.
Jadi mereka tak pedulikan, mereka abaikan benda yang penting, iaitu akhirat tu. Kemudian Allah nyatakan, nahnu khalaqnahum. Mereka yang ingkar ni, ada Tuhan lain ke yang buat mereka? Yang tak mau nak kembali, nak sembah Allah SWT, nak taat kepada Allah SWT, nak tunduk kepada Allah SWT ni, ada Tuhan lain ke yang buat dia orang ni? Sehingga kan tak mau nak tunduk kepada Allah. Jawapannya tidak. Nahnu khalaqnahum. Kami yang cipta mereka. Kamilah yang cipta mereka. Okey, kami cipta mereka tu. Kemudian Allah SWT buat apa lagi kepada mereka? Mereka yang ingkar ni, yang tolak Nabi pada pada zaman Nabi tu, mereka yang melawan Nabi ni, yang tolak Nabi mentah-mentah ni. Bukan Tuhan ciptakan mereka dalam keadaan lembik, tak ada upaya, lemah. Tak. Allah ciptakan mereka dan bagi mereka kekuatan. Wasyadadna asrahum. Kami uh, kuatkan mereka. Dia syadadna asrahum tu cara sebagai ungkapan kita senang faham dia, maknanya kami kuatkan mereka. Bagi mereka kekuatan. Dia katakan kami kuatkan, dalam Buya Hamka punya terjemahan ni dia kata apa? Kami kuatkan sendi, persendian mereka. Maksudnya apa? Kita ni kalau kita nak bergerak ke sana ke sini apa semua, sendi kita mesti kuat. Sebab tu kalau kata sakit lutut, boleh ke nak jalan sana berjalan sini, nak masuk, kita tak nak berperang dan sebagainya? Tak ada. Dia kena kuat. Ha. Kami kuatkan mereka. Jadi pahaman keseluruhan, kami kuatkan mereka. Dan dari segi kekuasaan Allah SWT, wa idza syi'na, kalau kami kehendaki, badalna amsalahum. Kami ganti, kami mampu, kami boleh, kami akan gantikan mereka begitu sahaja. Tabdila tu penegasan. Sebab dia perkataan ni, kalau kita, siapa yang belajar bahasa Arab ni, cuma ada ba, dal dan lam ni. Jadi ba dan lam ni, dekat sini ba, dal dan lam. Dia ulang benda tu, tapi dalam bentuk yang berbeza. Bentuk perkataan yang berbeza. Tujuannya penegasan. Jadi penegasan ni, kalau kita nak cakap macam percakapan harian ni, seolah Allah gantikan mereka begitu sahaja. Maknanya tak ada jadi susah pun. Maksudnya nak kata apa? Maknanya kalau Allah kehendaki, Allah boleh lenyapkan mereka begitu saja. Macam mana Allah lenyapkan umat-umat yang terdahulu. Jadi, fahamnya mana? Kamu janganlah angkuh sangat. Kamu janganlah bersikap angkuh. Sebab Allah Maha Kuasa. Kalau dia kehendaki, dia lenyapkan kamu begitu saja. Hmm. Jadi, inna hadhihi tazkirah. Ini adalah peringatan. Maknanya peringatan dari segi asal-usul mereka. Kami yang ciptakannya, bukan Tuhan lain. Kalau kamu tak mau nak sembah Allah ni, sebab yang cipta kamu suatu yang lain, adakah macam tu? Tak ada. Yang cipta kamu adalah Allah. Ini adalah peringatan. Lepas tu peringatan pula bahawa apa? Kalau duk fikir tentang benda yang segera saja, cerita dunia saja, ada hari yang berat akan datang. Peringatan. Lepas tu, peringatan lagi. Amaran. Allah Maha Berkuasa. Kalau Allah kehendaki, serta-merta saja kamu boleh dilenyapkan. Digantikan dengan orang lain. Jadi ini tazkirah. Peringatan. Faman sya'a. Siapa yang
siapa yang nak, ittakhadha ila rabbihi sabila. Dia akan ambillah jalan ke arah Tuhannya. Maknanya mengambil jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang nak, silakan. Hmm. Tapi untuk nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu ada keikhlasan hati. Hati yang bersih. Sebab tu dia kata dalam ayat lain kan, uh, illa man atallaha biqalbin salim. Dengan hati yang yang apa? Kalau kita cakap macam sejahtera, hati yang bersih, hati yang elok, salim. Maknanya dia tak ada rosak. Dengan kata lain, kalau bahasa Melayu ni kita kata hati yang suci lah. Kita kata macam tu. Mereka yang kembali kepada Allah dengan hati yang suci. Datang kepada Allah dengan hati yang suci. Illa man atallah. Siapa yang datang pada Allah dengan hati yang suci. Jadi, sebab itu dinyatakan, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah mereka tak akan dapat menghendaki itu. Kehendak mereka tu maksudnya mereka tak akan menghendaki itu melainkan Allah yang menghendakinya juga. Maknanya apa kehendak kita ni tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu Taala. Maknanya itu yang kita kata, kita kena sentiasa tunduk dan sedar diri kita yang kerdil ni. Kita nak mencari Allah Subhanahu Taala. Kita nak mencari Allah Subhanahu Taala. Allah nak terima ke tak? Allah nak terima atau tidak tu bergantung kepada kehendak dia. Sebab tu kita perlu sentiasa bergantung pada dia. Maknanya kalau kita memilih jalan kebenaran pun, kita duk buat benda yang elok, benda yang elok, benda yang elok apa semua, jangan duk fikir kata, aku selamat. Apa benda yang aku tak buat? Semua benda yang elok aku buat. Tak boleh macam tu. Dia kena tertakluk pada kehendak Allah SWT. Inna Allah kana aliman hakima. Sesungguh Allah SWT maha mengetahui dan maha bijaksana. Maha mengetahui tentang gerak-geri, tindak tanduk, gerak hati seseorang hamba tu. Dia nak ke mana sebenarnya? Sebab itulah akhirnya dinyatakan apa? Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Sebagai menegaskan apa yang dinyatakan di ayat sebelum ni, maknanya Allah memasukkan sesiapa yang dia kehendaki. Tak ada siapa yang boleh pressure dia. Tak ada siapa yang nak boleh tekan dia. Allah akan masukkan sesiapa yang dia kehendaki dalam rahmatnya. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan orang-orang yang zalim, maksudnya yang zalim, yang melampaui batas lah. Orang-orang yang zalim ni melampaui batas dalam konteks surah ni, maknanya orang yang tidak menerima apa yang Nabi sampaikan, menolak ajaran Islam lah. Terutamanya kita kata kalau apabila benda tu dah begitu jelas kepada dia, lepas tu masih lagi menolak. Yang itu yang kita kata yang tu adalah
sebesar-besar zalim lah. Macam orang yang dengar macam zaman sekarang lah, orang dengar Islam kali pertama. Terus kita nak kata, oh dia zalim sebab tak terima. Bukan lagi, sebab dia belum habis dengar habis lagi. Tapi, kalau dah diceritakan, ber, disampaikan berulang-ulang kali, sehingga kan dalam hati dia rasa, oh betul ni. Tapi, tetap menolak. Itu adalah sebesar-besar kezaliman. Itulah yang berlaku pada orang Quraisy yang tak menolak Nabi. Macam Abu Jahal dan sebagainya. Abu Lahab. Abu Lahab tak kenal kan Nabi? Bapa saudara Nabi. Tak tahu ke karakter Nabi? Perwatakan Nabi? Nabi ni jenis orang yang bohong ke? Nabi jenis orang yang mengarut ke? Dia tahu Nabi itu luar dan dalam. Tapi bila Nabi kata, aku adalah Nabi kepada umat ini, ditolak mentah-mentah. Sebesar-besar zalim. Dan az-zalim waz-zalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Allah sediakan kepada mereka azab yang pedih. Azab yang pedih pada hari yang berat ni lah. Pada hari kebangkitan semula. Pada hari Yaum Thaqil. Ah. Alhamdulillah, dengan itu kita telah tamat um, surah Al-Insan ni. Jadi kita bertemu semula pada insya-Allah 11 Jun, um, hari Khamis 11 Jun. Mungkin ya, pada hari itu insya-Allah kita baca satu surah yang pendek. Uh, dan uh, untuk pagi ni setakat ini saja. Wabillahi taufiq. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman wa yulhiqna bi'ibadihi as-salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.